Kena belajar. When I understand you, you nak apa, you perlu apa yang saya boleh buat untuk awak. Macam tu lah. So kita dah faham dah, oh okey. Sekarang ni kita rasa macam sayang untuk jaga tangga kita tu. Jadinya kita kena jaga respon kita. Jadi supaya kita boleh naik lagi, sedar diri dari naik bina ke tangga yang seterusnya. Yang paling saya terkesan tahap sedar diri yang sekarang kita dekat tangga mana, dan kita boleh kawal respon kita supaya kita sayang tangga kita tu, kita nak lebih baik, bukan nak turun ke bawah. Komunikasi ni kita kadang-kadang tak faham orang tu bagi respon kat kita macam tu kenapa kan. Rupanya komunikasi ni ialah bukan apa yang kita cakap, tapi apa yang orang tu rasa. Best lah, kelas pagi memang best gila. Itu lebih clarity lah, itu yang paling penting. Jelas mana kita nak pergi, apa kita nak buat, step mana kita nak ambil, itu sebenarnya.